Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi untuk perkongsian seterusnya. Okey, kali ini saya akan membincangkan tentang sihir. Siapa pernah dengar sihir? Orang Melayu mesti pernah dengar sihir. Sihir ni, kalau kita lihatlah, sihir ni dia satu jenis bentuk pemujaan untuk tujuan tertentu. Contohnya, pemaksaan secara halus untuk mengenakan seseorang. Jadi tu yang dipanggil sihir. Maknanya tak kira lah sihir untuk silap mata ke, sihir untuk kenakan orang ke. Apabila kita menggunakan sesuatu entiti untuk mengenakan seseorang, itu dipanggil sihir. Contohnya sihir yang paling famous, kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil sihir Al-Mahabbah. Satu lagi sihir At-Tiwalah. Sihir yang paling famous sekali adalah sihir Al-Mahabbah. Orang panggil sihir pengasih. Maknanya macam mungkin orang tu dia suka dekat seseorang kan. Jadi dia menggunakan sihir pengasih ni untuk supaya orang tu suka kat dia. Jadi sihir-sihir ni dia ikut kepada tujuan lah. Tujuan, objektif seseorang tu. Tujuan dia untuk guna apa. Kalau untuk sukakan orang tu suka kat dia, dia guna sihir pengasih. Okey, sihir pengasih ni dia bertujuan untuk supaya orang tu, orang yang nak kena sihir tu, dia sentiasa mengasihi diri dia. Tak kira lah sama ada berumur tu apa, ataupun orang yang mengupah dia, supaya mengasihi dia. Contoh dia nak seorang perempuan ni, dia menggunakan sihir untuk supaya perempuan tu suka kat dia. Itu orang panggil sihir pengasih. Ataupun mungkin dalam suami isteri kan, suami isteri mungkin ada pergaduhan, ataupun suami dia kaya, suami dia garang. Jadi si isteri ni dia merasakan dia perlu melakukan sesuatu supaya suami dia ikut kata dia. Jadi dia menggunakan sihir pengasih. Ada juga yang macam tu. Jadi sihir pengasih ni banyak tujuan-tujuan dia, ikut kepada orang tu macam mana. Walaupun kita anggap tujuan tu mungkin baik, tapi cara tu salah. Kita sepatutnya menggunakan kaedah Islam lah. Kalau kita suka ke seseorang, kita minta pada Allah. Jangan minta kepada benda yang selain daripada Allah. Benda itu akan mendatangkan apa? Semua orang tahu, syirik. Nak mengeratkan hubungan suami isteri itu bagus kan? Tapi kalau kita menggunakan kaedah yang salah seperti sihir pengasih ni, pada akhirnya dia akan mendatangkan kemudaratan, sama ada kepada si suami ataupun isteri. Cara kalau kita nak tahu orang tu guna sihir pengasih kan, dia mesti ada bahan dia. Mungkin kita pernah dengar minyak cenayang, minyak senyonyong, minyak dagu. Ini semuanya sihir pengasih. Itu bahan-bahan yang perlu ada untuk melakukan sihir pengasih. Jadi benda-benda bahan ni dia ambil daripada bahan-bahan yang kotor lah selalunya, kebiasaannya. Macam minyak daripada orang yang baru mati dibunuh, ataupun perempuan mati beranak sulung, dia ambil minyak tu. Minyak tu dia ambil macam mana? Tapi korang semua jangan buat tau. Jangan buat. Benda ni salah. Okey. Dia ambil daripada dagu ni, dagu mayat tu, dia bakar guna lighter kan. Dia guna apa-apa pun, tapi dia bakar. Bakar bawah dagu tu sampai keluar minyak dia. Mayat ni yang mati ni dia ada minyak dia. Dia bukan sampai terbakar, dia akan sampai satu tahap tu dia keluar minyak dia. Minyak tu yang dia ambil. Botol tu, minyak tu akan dijampi. Dia ada jampi dia. Dia kalau sihir ni kalau nak jadi, dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, dia kena ada bahan dia. Syarat kedua, dia kena ada makhluk halus dia. Tapi macam mana kita nak panggil makhluk halus ni? Kita kena ada jampi mantra dia. Jampi mantra dia macam mana? Jampi mantra dia kebiasaannya dia akan masukkan sedikit ayat-ayat Al-Quran, dia campur dengan bahasa Melayu. Selain dia calik-calik pada orang, contoh dia suka orang tu, dia calik. Dia jalan ke tepi, dia calik. Dia akan calik di tempat-tempat laluan kita yang selalu kita lalu. Lepas tu dia akan bagi sesuatu benda dengan kerap. Contohnya minuman, makanan, dia bagi, selalu bagi. Yang baiknya dia bagi makan. Hati-hati. Ada juga yang digunakan gambar-gambar. Dia bukan setakat gambar, gambar boleh juga. Cumanya dia akan ada bahan lain. Contoh rambut dia akan bercampur lah. Kaedah-kaedah yang digunakan tu akan menyebabkan mangsa yang kena tu dia akan terasa macam suka sangat kat dia.
Itulah kesan sihir pengasih. Suka kat dia, rasa nak kat dia, tiba-tiba daripada tak suka, tiba-tiba terus suka, datang terus. Orang tu akan terasa obses. Kita boleh nampak tingkah laku dia berubah tiba-tiba kan. Kalau kita nak kata makhluk halus, bahan-bahan yang digunakan, salah satu bahan-bahan dia, makhluk halus adalah jin lah. Tidak bukan jin. Jin syaitan iblis. Jadi jin ni dia diseru dengan jampi mantra yang tertentu. Jadi tukang sihir ni ataupun bomoh ke, dia akan baca jampi mantra tu sampai satu tahap mangsa tu akan bermimpi. Mimpi tiba-tiba jadi handsome. Selalu datang sampai satu tahap dia suka. Dia ubah dia punya emosi, perasaan dia ubah. Disebabkan oleh mimpi tu. Kenapa aku mimpi kerap mimpi dia? Apa petanda ini? Hati-hatilah. Jadinya macam mana ia bertindak? Mangsa tu akan berterusan mimpi orang tu sampai satu tahap bila dia dah asyik sangat dengan mimpi tu, dia dah layan sangat mimpi tu, jin tu akan cuba merasuki otak dia. Cuba untuk menguasai otak dia, fikiran dia supaya tetap dengan apa yang dia fikirkan sekarang. Jadi bila jin dah menguasai, dia tidak dapat berfikir dengan waras. Dia macam rasa itu keseronokan dia. Contoh, perubahan drastik. Daripada tidak suka, tiba-tiba jadi suka. Pelik tak? Yang kedua, timbul rasa kasih sayang yang tak tertahan. Yang rindu yang sangat-sangat rindu. Sampai satu tahap tu mengganggu emosi. Aku tak boleh lah lupakan dia. Aku tak boleh lah tinggalkan dia. Sampai tahap macam tu. Yang ketiganya, keinginan seksual yang meluap-luap. Contohnya untuk suami isteri lah kan. Yang sebelum ni mungkin suami ni sibuk dengan kerja dia apa semua. Si isteri tu dia menggunakan sihir pengasih tu supaya suami dia ikut kata dia, nak kat dia, ingat kat dia. Memang berniat tu betul, tapi cara tu salah. Dan yang terakhir sekali, sanggup buat apa sahaja. Mangsa yang telah dikenakan sihir tu, dia akan melakukan apa sahaja pada orang yang telah menyihir dia. Tak kira lah dia nak patuh arahan ke, dia nak suka dia, jangan suka ke orang lain. Sampai satu tahap tu kita boleh kesan dia tidak solat. Itu kita boleh nampak orang yang terkena sihir pengasih ni, dia akan mengganggu ibadat dia. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Safiyah radhiyallahu anha, sesungguhnya jampi mantra yang tidak Islam dan tangkal-tangkal serta ilmu pengasih adalah syirik. Jadi dalam hadis yang dikongsikan ni daripada Rasulullah SAW, pesan pada kita supaya menjauhkan diri daripada jampi mantra yang tidak berasaskan Al-Quran dan hadis Nabi